Hai guys, ketemu lagi dalam vlog kali ini. Hari ni kita berada di salah satu masjid paling cantik di dunia, iaitu Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi. Jom saya bawa korang explore tempat yang wajib datang kalau ke UAE. Sebelum masuk kawasan masjid, dekat tepi-tepi ni memang banyak kedai yang jual jubah dan pakaian-pakaian yang sopan. Sebab kalau nak masuk dalam masjid, semua pelawat wajib berpakaian menutup aurat mengikut peraturan di sini. Memang ramai sangat pelancong dari seluruh dunia datang melawat, jadi suasana memang meriah. Yang bestnya dekat bawah kawasan masjid ini ada sebuah mall yang sangat besar. Memang tak sangka lengkap dengan macam-macam kedai dan kemudahan. Memang sangat-sangat amazing. Sebelum sampai ke masjid, kita kena lalu satu gate untuk pemeriksaan keselamatan dulu. Lepas tu ada dua pilihan, sama ada nak jalan kaki lebih kurang 10 ke 15 minit ataupun naik bagi yang berbayar. Kami pilih naik bagi sebab lagi cepat dan selesa, dan lagi satu kami bawa anak kecil. Sepanjang perjalanan tu pula, dekat dinding lorong ada infografik yang menceritakan sejarah dan penubuhan Masjid Sheikh Zayed. Jadi sambil berjalan, kita boleh belajar serba sedikit tentang pembinaan masjid yang sangat ikonik ni. Bila sampai je dekat atas, subhanallah, memang sangat cantik. Seni bina dia memang luar biasa. Walaupun ramai sangat pelancong, keindahan masjid ni tetap buat kita rasa tenang dan kagum. Masuk je bahagian dalam pula, subhanallah, lagi cantik. Ruang solat dia sangat luas dan rekaan yang sangat mewah dan halus. Memang setiap sudut rasa macam nak berhenti ambil gambar. Kebetulan kami datang pada hari pertama Ramadan, jadi pihak masjid sedang sibuk menyediakan pack makanan untuk berbuka puasa. Memang banyak sangat pack makanan yang disediakan untuk orang awam. Seronok sangat tengok suasana Ramadan dekat sini. Kami tak berkesempatan nak berbuka di situ sebab kami bawa anak kecil. Ini adalah replika keseluruhan Masjid Sheikh Zayed, memang sangat-sangat besar. Dari situ baru nampak betapa luas dan besarnya kawasan masjid ini. Subhanallah, memang sangat-sangat terpukau lah. Memang saya rasa tempat ni wajib masuk dalam bucket list korang kalau datang ke Abu Dhabi. InsyaAllah korang takkan menyesal sebab tengok sendiri kecantikan Masjid Sheikh Zayed yang sangat-sangat ikonik ni. InsyaAllah korang takkan menyesal tengok sendiri kecantikan Masjid Sheikh Zayed. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.